Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina min khazaini rahmatika ya arham. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi kesihatan untuk hadir ke majlis ilmu, iaitu kitab fiqah kita, iaitu kitab Idaman Penuntut, karangan Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Kita membicarakan perkara-perkara sunat di dalam sembahyang. Hari ini kita dah sampai penghujung. Tajuk kita dari A sampai sekarang hari ini P. Yang mana bulan lepas kita duduk iftirash pada tasyahud awal, pada duduk di antara dua sujud, dan duduk istirahah dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir, yang mana ia membicarakan sunat-sunat hai'ah. Sunat abad kita dah selesai. Kita bicara sunat-sunat hai'ah. Sunat-sunat hai'ah ni adalah sunat-sunat kesempurnaan sembahyang tu, dalam kita menjaga hubungan dengan Allah dengan cara sembahyang, dengan cara yang sempurna pada makhluk lah. Hari ini kita masuk tajuk P yang terakhir. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. P, muka surat 31. Memberi salam yang kedua serta berpaling ke kanan masa memberi salam yang pertama, dan berpaling ke kiri masa memberi salam yang kedua. Simple je ayat dia. Yang dekat sini, memberi salam ada lebih kurang sunat hai'ah ada dalam 30 lebih kurang. Kita listkan satu-satu. Kita try bilang lah. Dengan harapan kita ada kesempurnaan memberi salam. Iaitu memberi salam yang kedua serta berpaling ke kanan masa memberi salam yang pertama. Jadi, salam yang pertama, Assalamualaikum. Kita baca tahiyat, Hamidun Majid. Yang tu kita dapat ambil sunat pada selawat Ibrahimiyah. Kemudian kita berdoa selepas tahiyat tu, macam Allahumma ufli qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu, ataupun kita doa Allahumma ufli, apa lagi tu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubri. Yang tu. Ataupun kita doa. Habis saja kita berdoa, kita pun memberi salam. Memberi salam adalah rukun. Dapat sini bang? Sampai sini. Rukun. Ini rukun ya. Rukun maknanya memberi salam. Ataupun membaca salam. Memberilah, kita beri kan. Sebab salam ni kita bagi kat orang. Kita bagi bukan kat diri kita. Kita memberi salam. Memberi salam. Satu-satu bang. Memberi salam. Bila memberi salam, apa pengertian rukun ni? Rukun yang terakhir, rukun yang ke-12, iaitu memberi salam. Memberi salam dengan erti kata membaca. Bila membaca, dia adalah
rukun qauli. Membaca qauli. Jadi bila qauli membaca mestilah keluar daripada mulut, dengar pada telinga kita sendiri. Apakah membaca salam tadi ataupun memberi salam? Assalamu alaikum. Yang ini apa? Rukun. Assalamu alaikum. Maka yang terakhir 13 adalah tertib. Maka yang ini dikira membaca ataupun perbuatan dalam sembahyang yang terakhir. Assalamualaikum. Habis sembahyang. Okey, sunat hai'ah yang pertama. Assalamualaikum. Sunat yang pertama dalam salam apabila kita berpaling ke kanan. Yang pertama, berpaling ke kanan. Berpaling ke kanan. Assalamualaikum, habis rukun. Berpaling ke kanan. Ini hai'ah sunat yang pertama. Sunat yang pertama, ini sunat yang kedua. Sunat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ini sunat yang pertama. Sunat yang kedua, berpaling ke kanan. Okey. Habis kalau kita Assalamualaikum, kita pun bangun. Sembahyang kita sah. Tapi tak dapatlah sunat. Ini kita nak dapat kesempurnaan sembahyang tu. Assalamualaikum. Habis tak paling? Assalamualaikum warahmatullah. Dapat satu sunat. Berpaling ke kanan, dapat satu sunat. Nanti hilang pula poin. Kemudian berpaling serentak. Paling serentak. Semasa. Semasa bila? Bila kita baca warahmatullah. Waw ni, tak je waw. Jadi Assalamualaikum, rukun. Warahmatullah, hai'ah yang ketiga. Warahmatullah, sunat. Sunat hai'ah. Berpaling sewaktu warahmatullah, sunat yang ketiga. Okey, keliru tak? Tak. Kalau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, dapat selesai rukun sembahyang. Warahmatullah, dapat sunat hai'ah, paling tak dapat sunat. Sebab berpaling sewaktu membaca warahmatullah, sunat hai'ah pada mazhab Syafi'i. Kalau warahmatullah tengah tu, Assalamualaikum warahmatullah, berpaling semasa. Jadi, dia ada berhenti satu saat. Assalamualaikum warahmatullah. Baru nampak. Kalau dah pakar, Assalamualaikum warahmatullah. Yang tu dah pakar lah. Tapi kalau belum pakar, belum lagi ahli, Assalamualaikum warahmatullah. Bila kita dah buat 1000 kali, Assalamualaikum warahmatullah. Kita dapat 3 sunat dalam tu. Warahmatullah kan termasuk berpaling lah. Masa wa tu baru bermula. Assalamualaikum warahmatullah. Allah tu, ha yang terakhir, kita paling ke kanan. Okey. Tu sunat yang ketiga. Apa dia? Memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua serta berpaling ke kanan masa memberi. Okey. Sebelum memberi salam yang kedua, dia bagi salam yang pertama, iaitu rukun. Kemudian berpaling ke kanan.
kitab kita ringkas je lah. Jadi, semasa berpaling semasa warahmatullah, sekiranya kita meninggalkan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, salam. Assalamualaikum warahmatullah, yang kedua, memberi salam, salam yang kedua. Sunat hai'ah. Assalamualaikum. Macam kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Lepas tu bangun. Kita dapat sunat hai'ah yang keempat. Kemudian salam yang kedua, warahmatullah. Warahmatullah. Sunat hai'ah yang kelima. Sunat hai'ah yang keenam, berpaling ke kiri semasa membaca warahmatullah. Adalah sunat hai'ah yang keenam. Berpaling semasa membaca warahmatullah. Wow, dia yang pertama. 6 dah sunat hai'ah kat situ. Kalau tahulah. Okey, ada soalan? Okey, clear. Kenapa tak berpaling ke kiri? Kalau ikut yang tadi, berpaling ke kanan baru warahmatullah. Kalau kita berpaling ke kiri tu, kita sebut ni kan, maknanya kalau ikut sunan ni, lepas warahmatullah berpaling kanan, satu sunan hai'ah. Warahmatullah baru sunan hai'ah. Tapi yang ni, pada salam kedua, warahmatullah, dia tak ada berpaling ke kiri. Berpaling ni, berpaling ke kiri. Sewaktu membaca warahmatullah. Oh, dia ada lagi satu di sini. Berpaling ke kiri. Yang ketujuh, berpaling ke kiri. Berpaling ke kiri tu sahaja dah sunat berpaling ke kiri. Satu lagi sunat hai'ah. 7 dah sunat hai'ah. Assalamualaikum warahmatullah. 3 dapat. Kemudian yang ke-8. Habis bagi salam ke kiri, berpaling ke depan balik. Dah. Assalamualaikum. Tertinggal satu lagi. Semasa Assalamualaikum warahmatullah, kemudian berpaling ke depan semula. Ambillah antara kat sini. Berpaling ke depan. Ke depan. Ini sunat hai'ah yang ke-8. Assalamualaikum, ni yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Lepas tu, paling ke depan. Berpaling ke depan tu satu sunat hai'ah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Yang kat situ dah dapat 8 sunat hai'ah. Selepas bagi ke kiri bagi salam, yang ke-9, paling ke hadapan semula. Paling ke hadapan semula. Ke hadapan yang kedua lah ni kan. Ke hadapan. Maknanya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada 9 sunat yang kita dapat. Kalau kita faham, kita belajarlah. Ya, boleh. Baik, Suri. Anak ustaz tak faham, tak tahu juga. Okey, kalau kita tak berpaling, tak memberi salam ke sebelah kiri, sebab dia sunat, dia menjadi makruh. Ini peringatan.
Lepas bagi salam yang ke kanan, kita tidak memberi salam yang kedua. Tidak beri salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita tak bagi salam yang sebelah kiri. Makruh. Kenapa? Tidak beri salam yang kedua makruh. Kerana pada mazhab Hambali, memberi salam yang kedua wajib. Jadi bila ada ulama yang mengatakan perkara itu wajib, yang kita hanyalah sunat, maka automatik meraihkan mazhab lain dia menjadi makruh kalau tak bagi salam. Contoh dia macam mana? Kalau semasa baca tahiyat, Allah asyhadu alla ilaha illallah, mengangkat tangan tu, mengangkat jari itu adalah sunat. Tiada satu ulama pun mengatakan wajib. Maka dia jadi sunat. Dan kalau tak angkat at-tahiyatul asyhadu alla ilaha illallah, kita tak angkat, tak menjadi makruh. Sebab tak ada ulama yang mengatakan wajib. Ataupun semasa kita sembahyang, mata kena pandang ke tempat sujud. Tak ada satu ulama kata wajib tengok dekat tempat sujud. Maka kalau kita tak tengok tempat sujud pun, kita tengok ke depan pun, dia tidak menjadi makruh. Kita tak tengok kat sana, kita tengok kat kaki kita ke kan. Tak menjadi. Sebab apa? Sebab tak ada ulama yang mengatakan wajib. Ni cara hukum ahli sunnah wal jamaah. Okey. Okey. Malah matang kita pandang tu. Tak apalah. Yang pandang sana tu, itu makruh ni. Pandang tempat sujud. Tempat sujud. Pandang tempat sujud. Dia semayang. Mata, ni sejadah. Mata dia pandang tempat sujud ni. Tapi dia tak pandang sini. Sini sunat. Dia pandang sini. Tak makruh. Tapi dah pandang keliling tu. Dia faham. Itu semayang ke? Duk explore kan. Yang ni, yang mandang ni sunat hai'ah ni. Yang mandang ke sini. Tapi kalau pandang tempat lain, tak dapatlah sunat tu. Tapi kalau tengok kat atas keliling tu, satu lagi peringatan. Leher kita ni dipanggil anggota besar. Kalau kita bergerak, ni kira satu pergerakan. Satu pergerakan. Dua pergerakan. Tu ada sekali tu, di satu buah masjid, imam tarawih dia budak tahfiz. Dia duduk bergerak macam ni, batal. Tapi sebab dia tak belajar semayang, dia suara dia je yang sedap, maka orang tak tahulah. Lepas tu orang dah tengok rakaman dia, batal ni semayang. Semayang tarawih tu, setiap kali dia baca tu, dia duduk bergerak. Suara sedap, tapi semayang tak sah, batal lagi. Leher ni adalah anggota besar, sebagaimana tangan ni. Bergerak lebih pada 3 kali, batal. 3 kali dan ke atas tu batal. Okey. Kemudian, tadi abang-abang tanya, memberi salam. Kita memberi salam kepada siapa? Untuk pembelajaran asas fiqh, kita memberi salam yang pertama, Assalamualaikum, kita paling ke kanan. Yang pertama, kita memberi salam kepada malaikat yang ada di sebelah kanan. Kita memberi salam kepada jin yang ada di pihak kanan. Jin yang soleh lah, jin yang taat. Jin yang elok-elok lah, yang baik-baik, yang Islam. Kita memberi salam kepada jemaah yang duduk sebelah kanan. Kita memberi salam, kita semayang sunat dekat masjid, ada orang sebelah kanan. Kita memberi salam dekat orang yang tak semayang tu, yang tengah borak ke, yang tengah baca Quran ke, yang sebelah kanan. Kita memberi salam, yang itu kita niat kita memberi salam. Jadi kalau dalam kita bagi salam ni dekat siapa, dia punya hujah dia macam ni. Bila kita mulakan sembahyang, kita membuat hubungan dengan Allah, iaitu Allahu Akbar. Iaitu kita buat hubungan dengan Allah bermula. Tetapi bila kita habis saja sembahyang, kita kena buat hubungan dengan manusia.
kita kena buat hubungan dengan makhluk. Kita dah habis sembahyang, Assalamualaikum. Bagi salam dekat Allah ke? Mana boleh bagi salam dekat Allah. Nabi bagi salam dekat Allah pun Allah tak jawab. Masa Isra Mi'raj. Turun tanya Jibril. Aku bagi salam dekat Allah, kenapa Allah tak jawab? Turun balik. Ke langit ketujuh, malaikat Jibril tunggu kan. Dia turun balik. Tak bolehlah bagi salam untuk macam makhluk. Jadi macam nak at-tahiyatul mubah tu malaikat Jibril ajar. Yang tu. Tapi bila kita sembahyang, kita bagi salam dekat makhluk. Kita pun tutup cerita kita pun dah bermula dengan makhluk balik. Tadi yang sembahyang tadi kita bermula dengan Allah, berhubungan. Habis. Okey, clear. Bagi salam yang tu. Kat kiri pun sama juga. Tapi bila kita, walaupun sunat, kita sunatlah bagi salam sebelah kiri. Jemaah yang ada sebelah kiri ke, malaikat yang jaga ratib dan atib sebelah kiri ke, jin yang ada sebelah kiri ke, orang yang ada sebelah kiri ke. Kalau kita sembahyang seorang, malaikat ada. Kanan ada malaikat, kiri ada malaikat. Sebagai isyarat kiri dan kanan tu. Itu kita bagi salam. Kita buat hubungan baik dengan ratib dan atib. Kalau kita bagi salam, kita tak tahu bagi salam kat siapa, tak adalah hubungan tu. Dekat makhluk. Jangan bagi salam dekat Allah pula. Mau bagi dia selamat. Tak ada. Nama Allah tu pun dah salam dah. Dia sendiri tu yang selamat. Selamat tu lah dia. Kan? Kita pula nak minta dia supaya dia selamat. Tak kena. Jadi kita bagi selamat. Itu. Orang duduk sebelah. Dengan Assalamualaikum dia banyak Waalaikumsalam. Tak macam kat rumah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang rumah jawab kan. Salam. Boleh lah, tapi tak dituntut. Boleh nak jawab salam? Boleh. Boleh lah jawab. Tak adalah berdosa, tapi Nabi tak suruh lah. Okay, kan terkejut lah. Waalaikumsalam. Tak jadi nak bagi salam sebelah kiri. Sebelah kanan dah jawab. Jadi, bila kita, ni penting tak ni? Bila kita bagi Assalamualaikum, maknanya sembahyang kita dah habis. Bila kita, jadi ada keluar 3 hukum. Ini 9 lah, ingatlah 9. Nanti kita tambah lagi sampai jadi 30. Ada 30 sunat hai'ah dalam salam. Saya rasa ada lebih lagi sebenarnya. Ya. Jadi memberi salam Assalamualaikum, kalau sekiranya kita bergerak salam yang pertama Assalamualaikum, kan biasa orang bagi salam sekali Assalamualaikum dia bergerak, makruh. Kenapa? Kerana kita membuat satu pergerakan yang masih dalam sembahyang. Sebab leher ni kan anggota besar. Kalau kita bergerak 3 kali, batal. Kenapa engkau bergerak, membuat satu pergerakan yang mana pergerakan tu, pergerakan yang ajnabi, bukan pergerakan sembahyang tu. Berpaling tu. Sebab berpaling ni sunat. Jadi selesaikan yang rukun Assalamualaikum. Kalau kita bergerak tu, dia makruh. Kerana macam kita tengah sembahyang, lepas tu kita angkat tangan. Ni pergerakan ni buat apa ni? Bukan sembahyang pun. Itu bukan pergerakan. Maka pergerakan tu pergerakan ajnabi. Maka pergerakan tu makruh. 3 kali batal. Jadi kalau kita Assalamualaikum, kita bergerak, belum habis sembahyang kita dah bergerak, makruh. Jadi pada mazhab Syafi'i, dia jadi 3 hukum memberi salam. Hukum salam, bergerak atau berpaling. Palinglah. Sebenarnya berpaling lah, bergerak ni kan. Berpaling sebelum habis salam, dia ada 3 hukum. Yang satu wajib, satu makruh, satu sunat. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i wajib apa? Wajib apabila memberi salam niat
keluar semayang. Wajib niat keluar. Anak yang pertama. Assalamualaikum, niat keluar. Habis tu kena ada niat. Kenapa? Kenapa dia kata wajib? Sebab semasa kita semayang, kita niat masuk. Tetapi bila habis semayang, kita kena niat keluar. Yang ini, pendapat ni daif lah. Tapi ada pendapat ulama' yang mengatakan wajib niat keluar. Kalau tidak, kita duduk dalam semayang lagi. Macam tahlul, macam haji lah. Kita tak niat habiskan haji tu, balik sampai Malaysia, duduk dalam ihram lagi. Yang tu. Ibarat yang tu. Maka kenapa wajib niat keluar? Sebab kita niat masuk semayang. Usalli fardu zuhri tu, kita dah niat masuk, kita wajib niat keluar. Ini pendapat dah. Kita tak pakai. Niat makruh. Makruh niat keluar. Semasa bagi salam tu, Assalamualaikum, kenapa niat? Kenapa jadi makruh? Sebab takut-takut orang Assalamualaikum, dia dah niat keluar. Tak habis kum mim lagi kan. Assalamualaikum tu, belum mim yang terakhir ni, dia dah niat. Jadi ada ulama berpendapat makruh niat keluar. Takut-takut masa tengah bagi Assalamualaikum tu dia niat keluar. Jadi batal lah semayang. Sebab tak selesai semayang lagi. Macam mana wajib pula ni? Kan, sini sunat. Sunat niat keluar. Ada wajib. Makruh ni, niat keluar ni sunat. Dia tak niat keluar, dia takut yang ini orang keluar sebelum habis mim. Keluar. Jadi ulama kata makruh niat keluar. Tak payah niat. Tak payah niat keluar. Dan ada ulama yang kata wajib keluar ni sebab ada yang kata niat sunat, niat keluar. Kalau dia masuk semayang ni. Wajib ni ada yang mengletak wajib keluar, niat keluar semayang. Betul lah ni. Niat keluar ni ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Itu pun tak juga. Tak, ni pendapat ni bukan daif. Pendapat ni pendapat ulama yang mana terpakai mana-mana. Tak ada daif, tak ada apa. Yang ni nak kena buka kitab besar lagi lah, macam mana perbahasan tu kan. Jadi ada ulama kata wajib sebab dia kata wajib lah. Wajib niat keluar. Sunat pula, sunat niat keluar sebab masa dia masuk, dia niat masuk. Masa dia keluar, dia sunat niat keluar. Ada ulama kata makruh. Bagi orang yang tak mahir nanti, tak payahlah niat keluar sebenarnya. Siapa yang niat tu keluar, mesti akan ada dia niat keluar waktu dia belum habis Assalamualaikum. Maka ulama kata untuk menjaga umat tu tak payah niat. Hanya ada 3 pendapat. Okey. Clear tak? Ada persoalan? Niat dia tu, niat dia macam mana? Habis keluar. Dia kata hati tu habis semayang. Okey, habis dah semayang. Kan? Macam bila kita biasanya kita letak dekat ubun, Assalamualaikum, kita pun raup. Bila kita raup tu, hati kita bercakap, habis dah semayang aku.
Tu ulama ajar ambil irai yang raub tu, ambil pada hadis ni dhaif. Yang raub tu ada yang mengatakan tak ada. Jadi tak ada setengah pendapat ulama dia tak raub muka. Jadi raub muka tu adalah penutup, tutup juga semayang. Bila kita raub tu kan kita automatik habis dah semayang. Kalau keluar tu boleh kan? Boleh lah sampai raub pun boleh. Tapi sembahyang tu habis apabila kita habis Assalamualaikum. Habis dah sembahyang. Selepas tu semua perkara sunat. Takut yang niat salam yang kedua tu, takut kita niat keluar tapi belum habis bagi salam. Jadi kita tak dapat lah sunat bagi salam yang kedua. Tak. Tapi kita start. Nah, kita start kita nak sunat yang pertama. Salam pertama kita dah start. Dah keluar dah. Dah keluar. Kita belum niat. Bila salam yang kedua, Assalamualaikum kita dah niat. Maknanya kita sah sembahyang kita. Tapi tak dapatlah sunat salam yang kedua. Sebab kita belum habis salam kedua, kita dah niat keluar. Gitu. Pendapat ulama ada pecah lagi dua. Maksud dia ada yang mengatakan apabila dia bagi Assalamualaikum yang pertama kan, dia selesai, kemudian dia batal. Dia kentut ke isteri pegang ke kan, bersentuh kulit dengan perempuan ajnabi atau lelaki ajnabi, pegang ataupun dia kentut ataupun dia kencing. Satu pendapat kata kalau dia tak niat keluar sembahyang batal. Tapi ini pendapat dhaif. Tapi pendapat muktamad, bila dia bagi Assalamualaikum, dia habis sembahyang. Dia terkentut pun selesai. Tapi kalau dia sambung bagi salam yang ke kiri, dia dapat sunat hayah. Bahaya tu lah. Bahayalah. Bahaya sama lah. Dan bila kita nak beri salam lagi, tiba-tiba kita terkentut. Adik. Tapi tu pendapat dhaif. Pendapat muktamad tak. Bila dia bagi Assalamualaikum, habis mim tu selesai ke kanan, dia tak paling disebut ya Assalamualaikum. Habis dah sembahyang. Dia kona ke kanan warahmatullah, yang itu dia dapat sunat ayat. Walaupun tapi dia dah niat keluar sembahyang. Dia tak niat pun habis juga sembahyang. Itu muktamad. Pendapat dhaif, engkau masih duduk dalam sembahyang, ada rupa sembahyang, engkau nak bagi salam yang ke kiri, engkau tak keluar niat sembahyang, batal kalau kentut atau terpegang, suami isteri pegang ataupun terkencing, kincit ke kan, keluar sesuatu daripada dua jalan tadi, batal. Tapi tu pendapat dhaif. Pendapat muktamad tak batal. Dia habis Assalamualaikum, kalau dia melakukan perkara sunat, dia dapat semua sunat dalam sembahyang. Tapi dia sembahyang dia selesai. Kalau dia terkentut, haram dia paling ke kiri atau bagi salam yang ke kiri. Sebab dia dah terputus. Dia dah kentut, dia nak bagi salam, itu haram. Tapi kalau dia niat, dia dalam sembahyang tu dia niat lepas salam kedua baru dia nak keluar sembahyang. Lagi tak salam kedua dia tak nak keluar sembahyang. Tiba-tiba lepas salam pertama dia terkentut. Dia belum salam kedua. Padahal dia dah niat. Aku akan selesaikan kebiasaan dia lah. Lepas bagi salam kedua, baru keluar. Tapi tiba-tiba salam pertama, dia terkentut. Belum salam kedua. Sedangkan dia niat dia bayang tu selepas salam kedua baru dia nak keluar. Yang niat tu dia terpecah pada 3 mazhab. Dalam mazhab Syafi'i. Ada yang kata sunat, ada yang kata makruh, ada yang kata wajib. Tapi kita yang kita pakai yang sunat. Sunat niat keluar. Tak niat pun tak apa. Yang muktamad ni. Ni habis satu cerita. Yang pasal niat dah tutup cerita, tutup buku. Yang kata yang tadi tu, yang kata bila dia dah bagi salam, yang ini cerita yang kedua, bab yang kedua. Yang mana pendapat muktamad, kalau dia bagi Assalamualaikum, dia niat ke, dia tak niat ke, putus dah sembahyang selesai. Kalau dia berpegang pada wajib. Bila dia pakai wajib, dia pegang pada wajib. Dia pegang pada wajib, hukum tadi dah bercantum. Janganlah pegang wajib. Yang ni pun tapi pendapat muktamad tak ada. Kalaupun kau pegang wajib, muktamad kata sah sembahyang. Tapi bila dia dah pegang wajib, aku dah batal lah sebab aku bagi salam tengah Assalamualaikum yang ke kiri,
dah terkentut, batal lah sebab dia pegang wajib. Itu yang penting niat tu, jangan niat wajib. Jangan pegang pada mazhab yang ulama kata wajib, pakai yang sunat. Sunat saja. Dia teknikal sikit lah. Dia kena buat. Sebab dia ada dua cerita ni. Yang ini bercantum wajib. Kalau yang makruh ni, pendapat ulama aja mengatakan. Kalau kau buat yang tu makruh, tak payahlah. Tapi yang muktamad kata sunat. Jadi kita pakai yang inilah sebenarnya. Yang ini kita tak pakai. Tapi kalau pakai juga sebab kita mengaji kitab yang mengatakan wajib, dia ada cerita dia lah pula. Nak halal lebih lah. Taklah macam wajib ni, wajiblah niat. Kadang-kadang dia sambung cerita, dia sambung pengajian ni pada tasawuf. Dia masuk keluar ni. Keluar je hukum ni asalnya daripada tasawuf punya ilmu lah. Baru keluar wajib. Tu yang macam kalau orang tak mengaji, dia nak tak mengaji fiqh, pada dia semua wajib. Salam kedua pun wajib. Tiba-tiba lepas salam pertama dia kentut. Batal lah sebenarnya dia. Dia tak gaji kan. Dia orang semua wajib. Kalau dia nak semayang dia sah, dia kena kata semua wajib. Bagi salam kentut. Kau tengah bagi salam. Walaupun pendapat sunat. Pada dia wajib pada tak belajar. Dia tak tahu ni mazhab mana, pendapat mana. Dengan mana dia letak semua wajib ataupun dia kira semayang lagi lah. Dia semayang lagi. Walaupun salam kedua tu dikira pada dia tu benda yang wajib lah semayang. Rukun lah tu, dia katakan rukun. Rukun dia dah berapa ratus rukun lah dia semayang tu kan. Tapi kalau dia nak sah, dia memang kena letak tu wajib lah semua. Fardu kan. Okey, ayo. Mana ini? Okey, settle. Tak ada kita 30 12 Apa dia? Sunat ayat salam. Ni habis ada AP ni. Habis lah. Kata dia ada 30. Nanti kita lain tu. Baru 9 Okey. Pendapat Daif batal jika salam yang kedua. Muktamad haram. Okey, yang tadi kalau kita selepas habis kita bagi Assalamualaikum, kemudian kita kentut ataupun kita batal semayang kita. Haram kita berpaling, haram kita bersalam yang kedua, haram kita berpaling yang kedua. Semua selepas itu kita buat juga rupa semayang haram. Berdosa. Tapi sah tak semayang dia? Sah. Tapi juga benda dosa. Daif ni apa bang? Tak tanya pun. Dia kalau Daif ni lemah. Kan pakcik ni Daif. Jalan pun nak kena berpimpin. Perawi itu yang lemah lah, yang orang jarang ikut dia. Bukan. Perawi ni untuk hadis. Untuk yang menyampai. Perawi ni penyampai. Dia kata kalau dia sampai lah hadis kan. Dia kata Nabi lepas salam kedua, Nabi buat salam kedua. Dia kata lepas salam pertama, Nabi buat salam kedua. Okey, yang itu cikgu cerita hadis yang dhaif. Yang ini dalam ulama ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat gini. Ada yang berpendapat semua perempuan wajib purdah. Tak boleh tunjuk apa pun muka. Wajib. Muktamad semua kata. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Pendapat dia dhaif sebab apa? Ulama tak ramai. Yang majoriti kata wajib. Jadi kita pakai yang dhaif. Dhaif ni apa? Ulama tak ramai. Tapi dia berhujah, dia kemas lah hujah dia. Segala dalil kemas. Tapi ulama tak ramai. Yang berpendapat sama. Dia letak dhaif. Imam-imam yang apa, ulama-ulama yang muktabar, Imam Nawawi ke apa semua, mengata yang ni. Ramai pula tu. Beratus-ratus ulama. Nak berbanding dengan 3-4 ulama. Maka pendapat yang ni dhaif. Tapi tak boleh nak ke tepi. Sebab tu kita ambil pendapat perempuan boleh tunjuk muka dan tapak tangan keluar di khalayak ramai. Sebab kita mengambil pendapat dhaif. Bukan dhaif tu kira nak berhujah tak boleh, tapi beramal boleh. Itu hadis. Hadis yang dhaif. Tapi yang ini dhaif ni pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i dipanggil Syafi'iyah. Di bawah mazhab Syafi'i ada banyak ulama. Tiba yang ini ada ulama 5.
Tapi ada 300 berpendapat yang macam ni. Pendapat tu tak boleh nak diketepikan. Tapi ada orang yang nak beramal dengan wajib. Tapi pendapat dia dhaif, ulama tak ramai. Itu dia kata dhaif. Bukan yang hadis tu. Hadis dhaif yang boleh beramal untuk diri sendiri, tetapi tak boleh nak buat hujah, tak boleh nak buat hukum, tak boleh nak buat undang-undang. Yang tu sebab dia dhaif, sebab perawi dia ada masalah apa semua kan. Itu dekat hadis. Tapi yang dalam mazhab, dalam Syafi'i, dia panggil dhaif ni lemah daripada segi siapa yang nak sokong dia. Tapi bila Hambali kata berpaling, memberi salam ke kiri adalah wajib, mazhab Hambali semua pakai wajib. Dia semayang, siapa yang tak bagi salam ke kiri, tak sah semayang dia. Tapi dia dhaif ke? Tak. Tapi dia seorang je yang kata wajib. Yang lain, Maliki, Hanafi, Syafi'i kata sunat. Jadi pendapat dia ni bukan kata dhaif. Kita yang kata sunat tadi, kita kata sesiapa yang tak memberi salam sebelah kiri, makruh. Sebab ada ulama kata wajib. Macam tu pula cara hukum dia. Jadi kita berpandu pada 4 mazhab lah. Sebab yang ini je yang orang mengembangkan ilmu ni lebih ada pengikut dia. Yang mazhab yang lain yang beratur-atur duduk dalam ahli sunnah wal jamaah seperti Zahiriyah tu dah tak ada yang bawa. Ada lagi banyak lagi mazhab. Jadi yang ini, jadi kita berpandu pada sini, inilah ahli sunnah wal jamaah pada akhir zaman. Pada zaman dulu ada 100 lebih tak salah. Ahli sunnah wal jamaah lama-lama tak ada yang mengembangkan bawa ilmu tu. Putuslah ilmu tu. Okey, selesai yang kata pendapat dhaif batal jika salam yang kedua. Yang tu bila kita dah batal, kita bagi salam yang kedua tu batal. Yang muktamad sah semayang dia, tapi haram dan berdosa. Okey, sekarang kita masuk pada sunat hai'ah pada makmum dan imam. Pada mazhab lain, terutama mazhab Hanafi, bila imam bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, imam bagi salam aja yang pertama, makmum pun bagi Assalamualaikum warahmatullah. Itu pada mazhab lain. Mazhab Syafi'i yang apa dia? Sunat. Sunat hai'ah yang ke-10. Bila imam bagi salam ke kiri, barulah makmum bagi salam pertama. Faham tak? Kita selalu ini Syafi'i. Ini muktamad. Assalamualaikum warahmatullah. Imam kan? Assalamualaikum warahmatullah. Kita pun Assalamualaikum. Baru kita start bagi salam. Bukannya kalau dia bagi Assalamualaikum warahmatullah, dia assalam bangun itu kita tu bagi kanannya tu. Itu tak dapat sunat ya. Itu rugi je. Habis dulu dia bagi salam. Imam kan, respect sikit dia. Ini tengah dia bercakap, kita bercakap. Contohlah. Driver tengah bawa, kita cakap, Pak, steering. Macam tu lah. Kalau imam tak bagi salam sini. Okey. Itu pun ada juga. Satu dulu. Ada. Jadi, yang ini sunat hai'ah yang ke-10. Kemudian, adakah berapa lama nak tunggu imam? Assalamualaikum warahmatullah. Kita duduk saf yang ke-10 lah kan, belakang sembahyang tarawih. Imam senyap je. Okey. Bila imam senyap, dia ada masa. Masa dia pada uruf. Pada adatnya, sekiranya lama, kita dah tak payah tunggu. Kita pun bagi salam yang pertama. Assalamualaikum. Berapa lama? Kita katalah 5 saat boleh? Assalamualaikum warahmatullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lama ni. 5 saat ke 10 saat lah. 5 saat ke 10 saat. Lama, lebih kurang.
tengok atas lama. Assalamualaikum. Senyap. Jadi, bila macam itu, kita tak perlu tunggu. Penuh 1 jam takkan kita nak tunggu. Ini dah nak masuk isyak dah ni. Tak bagi-bagi dia salam kedua. Takkan macam tu kan? Kita pegang salam pertama, kemudian lama, kita pun bagi salam. Kalau dia terus bagi salam yang kedua, sunatlah, dapatlah sunat, kita pun bagi salam yang pertama. Jadi, secara urufnya, tak perlu tunggu. Kenapa tak perlu tunggu? Okey. Bila imam bagi salam yang pertama, sekiranya imam tu batal, dikentut, ataupun terkeluar air kencing, kan? Assalamualaikum. Dia haram memberi salam yang kedua. Dia pun diamlah. Kita duduk tunggu lama, kita buat andaian je lah. Taklah kalau dia memang Assalamualaikum, dia tak batal. Itu dia kita dah tak ada tuntutan nak menunggu dia lagi dah. Kita pun terus. Kemungkinan dia batal. Kan? Jadi kalau dia batal, kita tak perlulah tunggu. Dalam masa 5 saat ke 10 saat lebih kurang, kita rasa lama dah ni. Assalamualaikum, kita teruslah. Habiskan sembahyang kita bagi salam. Cuma tak dapatlah sunat hayah selepas imam bagi salam yang kedua. Habis imam tak bagi salam yang kedua. Kita harap-harap dapatlah juga pahala sunat tu kan. Tapi jarang-jarang sangat imam tak bagi salam yang kedua kan. Kadang-kadang je. Kemudian, okey, bila kita bagi salam, kita duduk. Kita bagi salam. Mata kita nak bagi salam. Okey, kita semasa baca tahiyat, habis kita baca tahiyat, kita pun berdoa, sunat doa, kita dapat sunat ayat, berdoa selepas tahiyat. Mata kita pandang tempat sujud. Tempat sujud yang dahi sujud tu lah. Tempat sujud ni sebenarnya sajadah ni, tempat sujud lah. Semua ni sajadah lah, tempat sujud lah ni. Tapi kita sunat pandang ke tempat sujud. Semasa memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau kita pandang dari atas, ni sejadah kita. Yang ini bahu sebelah kanan, ni bahu sebelah kiri, ni hidung. Mata kita pandang tempat sujud. Maka kita bagi salam, Assalamualaikum. Mata nak tengok mana? Banyak orang dia tengok tempat sujud. Bila nak bagi Assalamualaikum, dia tengok depan. Ini tak ada ajarannya. Tak tahu mana dia dapat. Maka bila dia bagi salam, dia paling Assalamualaikum warahmatullahi. Mata dia tetap pandang ni. Radius dia, kalau dia pandang sini, radius dia. Kalau dia pandang aja pusing je telinga dia, mata dia pandang kat sini. Tak kira lah ada orang sebelah ke, badan besar ke, dinding ke. Dia punya radius tu pandang tempat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi tu, kita pandang tu bukan kita pandang kat depan ke atas. Kadang Assalamualaikum, dia pegang kaki. Dia tunduk dulu. Assalamualaikum, dia tengok orang lain sembahyang lah, imam. Bukan macam tu. Cara dia, mata dia apabila dia mata pusing, mata dia pandang dekat radius yang ini. Yang kata Assalamualaikum warahmatullahi, tengok bahu ni, ini mazhab Hanafi. Yang pandang bahu ni kan, kita pakai mazhab Hanafi boleh jugalah. Tapi ni pada mazhab Syafi'i yang ini. Yang ini nak belajar lah baru dapat. Tak belajar tak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi tu, mata kita tu pandang tu. Kalau katalah kepala orang sini bahu tu, kita pandang macam bahu lah. Kalau orang ni tak ada, andaiannya sebagaimana kita pandang kat situ, satu hasta tu, kita semua. Okey. Kemudian, itu sunat ayah yang ke-11. Pandang radius sujud. Okey. Okey,
Kemudian berpaling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa paling? Maka berpaling sehingga pipi nampak orang belakang. Sahabat kata, aku melihat pipi Rasulullah. Dia semayang kat belakang Rasulullah kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak. Bermakna dia pusing habis maksimum. Jangan cerita yang sakit urat, yang sakit tengkuk tu jangan masuklah. Jadi semasa dia berpaling, kalau dia pandang kat depan, ni pipi dia kan. Tapi bila dia bagi salam aja ke kanan, ni hidung dia, mana pipi dia ni orang belakang nampak. Sini. Mana yang perik habis maksimum lah. Assalamualaikum. Kalau kita tengkuk, kita memang jenis tak boleh tu, habislah. Sampai situlah. Situ sunat hai'ah yang ke-12, paling ke kanan hingga habis. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi, lebih kurang je kan. Warahmatullahi. Ada yang tengok bahu kan. Tak ada. Pada mazhab Syafi'i tak ada. Ni sunat hai'ah yang ke-12. Peringatan. Memberi salam, jaga dekat mana? Jaga kita punya bahu menghadap kiblat. Dahlah kita duduk tawaruk, sengit. Kadang semain seorang lah. Semasa kita bagi salam, jaga bahu. Kadang-kadang ada Assalamualaikum, dia ikut. Yang ini batal. Bahu dada tadi, kita ada Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nak letak pipi kat belakang, bahu dia yang ni, ini tak bergerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi paling ke kanan, sunat hai'ah yang ke-12, paling ke kiri sehingga habis pipi, sunat hai'ah yang seterusnya. Kan? Kalau kita kata seliu leher lah. Yang tu dah kira darurat tu, berapa banyak yang boleh lah. Yang tu cerita uzur tu dah. Ya, tak perlu lah. Bahu pun pusing. Tak ada. Bahu pusing batal. Jadi maksimumnya. Ini kita punya penahan, kita punya border. Jangan sampai ini bergerak. Yang pasal nak pandang itu kan bahu pulang ikut kiri kan. Bahu, sebab kita kena jaga yang tu. Sebab yang ni jaga kiblat kita adalah dada. Sama juga bila orang kat depan, kita tengah semayang. Kemudian orang nak lintas. Kita tak habis lagi semayang, orang tu dah habis semayang rakaat, kita nak lintas. Kan kita kena bagi jalan kan. Bagi jalan macam ni, batal. Bagi jalan macam ni pun batal. Yang boleh bagi jalan, macam ni lah. Dada ni tetap menghadap kiblat. Itu kena jaga dekat, berhati-hati dekat bila kita bergerak tu. Kemudian sunat hai'ah yang seterusnya, paling ke kanan dia ada doa, paling ke kiri dia ada doa. Doa dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni a'udzubika min azab. Apa dia, Bang? Kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni a'udzubika min azab. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Betul. Yang ini sebelah kanan. Kan kita baca wirid al-hadad tadi. Ini kan? Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kalau imam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni nas'aluka. Yang tu kalau kita jadi imam. Tapi kalau bertukar-tukar pun tak ada masalah lah. Kan? Kalau kita eloknya, kita walaupun seorang, Allahumma inna nas'aluka. Sebab bila kita jadi imam, kita takut kita terbaca untuk aku seorang. Allahumma inni as'aluka ni untuk seorang. Kalau ramai, Allahumma inna nas'aluka. Kemudian bila paling ke kiri, sunat hai'ah yang seterusnya, kita sambung. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ataupun kalau semayang seorang,
wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang tu doa yang sebelah kiri. Itu sunat ayah yang seterusnya. Jadi kita sunat tu apabila kita bagi salam yang pertama paling ke sebelah kanan, kemudian paling yang ke depan ni mata tu memandang tempat sujud, bukan Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita tengok ke depan, tengok makmum imam, kan. Kemudian tak ada angguk ni tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, angguk tu tak ada. Yang ni kebiasaan. Sebab bila dia tengok ke bawah, Assalamualaikum warahmatullahi, dia dah pandang ke atas, lepas tu dia angguk turun ke bawah sebab dia nak tengok tempat sujud balik. Sedangkan kalau mata dia Assalamualaikum, dia terus tengok ikut radius dia tak ada angguk dah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian berhenti sebentar semasa memandang ke hadapan tadi, tempat sujud tadi, sunat hay'ah yang seterusnya. Berhenti sebentar. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tidak berhenti. Tak dapat dah sunat hay'ah. Dah berapa dah? 15. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti sebentar semasa Assalamualaikum warahmatullahi pun sunat hay'ah yang satu. Kemudian paling ke depan Assalamualaikum, berhenti sebentar sunat hay'ah. Kemudian dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Doa tadilah. A'udzubika min azab, dah bertukar dengan doa apa ni pula. Apa dia? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Ataupun wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu untuk imam. Maka berhenti sebentar. Kemudian berpaling ke depan semula. Berpaling ke depan semula dengan mata memandang tempat sujud. Sunat hay'ah yang seterusnya, kiralah sendiri. Kemudian dia ada doa. Doa dia, sunat hay'ah yang seterusnya, tangan letak atas ubun-ubun. Ubun-ubun ni tahu tak? Apa dia ubun-ubun? Ni kepala. Ubun-ubun tu apa? Ubun-ubun tu masa baby, dia yang berdenyut-denyut tu. Yang lembik tu. Yang lembik. Ada orang letak tangan kat belakang. Mungkin ubun-ubun ni kat belakang lah. Tak tahulah. Tapi kalau apa yang Nabi ajar, ubun-ubun letak tangan dekat ubun-ubun. Kenapa letak tangan kat ubun-ubun? Nanti kita cerita kemudian kalau sempat. Kemudian dia ada doa dia. Letak tangan di atas ubun-ubun. Kemudian sunat hay'ah yang seterusnya, raup dari ubun-ubun, turun ke muka, sampai ke janggut. Nabi genggam janggut. Raut sampai habis. Mana? Sunat dia, letak kat tangan dekat ubun-ubun, kemudian raut. Berserta dengan doa. Tapi yang ini hadis dhaif lah. Ada yang kata yang raut tu ada setengah pendapat. Tak ada. Tapi pendapat dhaif kita amal sendirilah. Doa dia Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa warrahmanur rahim. Allahumma ahib anil hamma wal hazan. Masa raut tu belajar hafalah doa sampai habis. Kemudian raut janggut. Yang ni pun dapat sunat dia, sunat hay'ah juga. Ada yang kata tak bersetuju, mana ada dia belajar tak ada raut-raut muka ke, letak kat ubun-ubun ke, lepas bagi salam habis kan. Yang kata nak ambil pendapat yang tak ada raut, tak payahlah raut kan. Tapi yang ada pendapat dia baca kitab yang kena raut. Yang tak bolehnya jangan raut muka orang sebelah lah kan. Raut muka sendiri je lah. Yang tak boleh tu raut muka orang sebelah. Kita nak pakai raut, tak nak raut, sekatilah.
Jadi antara hikmah kenapa letak dekat ubun-ubun ni, kalau nak kira hidayah ataupun hikmah ataupun ilmu ataupun idea ilham yang duduk di dekat Lauh Mahfuz tu, yang mana dekat takdir ni dia ada takdir mu'allaq, dia ada takdir mubram. Jadi di Lauh Mahfuz terletaknya takdir mu'allaq, yang mana kalau malaikat menurut perintah dia akan tengok dekat takdir mu'allaq tadi, dekat Lauh Mahfuz. Maka yang ini nak diberi rezeki, ilmu, kefahaman, ilham tu, dia akan ambil dekat situ, dia ikut perintah kat sana. Apa yang ditakdirkan tadi tu kan, dekat takdir mu'allaq. Maka kat situ, dia akan sampai dekat ubun-ubun dulu. Jadi, kita baca doa tadi dengan mengharap takdir yang baik-baik tu, kita doa untuk dapatlah. Takdir pada takdir mubram tu, kita tak payah campur lah. Itu bukan urusan kita. Urusan makhluk dengan makhluk yang ambil tu, kita berdoa di atas takdir mu'allaq tadi, takdir yang tergantung tadi. Jadi kita urusan kita doa yang cakap tadi kan. Habis ni buat apa doa? Doa tadi minta yang dekat takdir mu'allaq tadi lah berubah. Di situ pemahaman fiqh kita kena duduk dekat takdir mu'allaq, dekat Lauh Mahfuz. Jangan duduk dekat takdir mubram. Takdir mubram kita tak berhak pun masuk dalam wilayah kita tu. Kita cuma masuk pada wilayah takdir mu'allaq. Apa yang ditakdir, kita letakkan. Maka kita doa dekat ubun-ubun ni, perkara yang baik-baik tu semua melalui ubun-ubun. Baru sampai ke hati. Sampai ke hati baru akal ambil terima. Baru dia proses. Jadi yang itu, antara doa Allahumma inni ala zukrika wa syukrika wa husni ibadatik kan. Itu doa yang kita mengharapkan kefahaman tu datang. Yang itu sebab di antara hikmah yang mana kita letak kat tangan kita kat ubun-ubun selepas sembahyang tu. Selesai. Wallahu alam. Ada soalan ni? Doa tadi dah, kalau kita doa dalam hati, doa baca Melayu lah kan. Ya Allah berilah aku takdir kan. Beri dalam hati kita lah, berilah aku takdir yang baik kan. Betul lah tu. Kita baca yang apa? Baca yang Arab tadi kan. Boleh lah kan? Boleh ya. Tapi tak cukup. Cuma yang kita cakap, tak, doa ni kena dengar. Tu panggil doa. Dalam hati tu tak panggil doa lah, panggil lintasan. Panggil niat. Allah beri aku takdir yang baik. Betul lah kita kan. Boleh kan? Boleh. Ataupun doa lain tak boleh? Yang ni doa ni warid yang diletak pada hadis. Jadi pendapat tu pendapat daif. Jadi bolehlah beramal. Tapi kalau nak pakai doa lain pun boleh. Tapi kalau kita nak baca, dia kena dalam bahasa Arab lah. Jangan pakai bahasa Jawa ke, bahasa Melayu ke, bahasa Cina, bahasa Inggeris. Sekarang yang kita suka keluar niat keluar tu, ini masuk dalam niat keluar tak? Ataupun niat keluar dah tadi di apa? Kita dah ambil yang muktamad. Apabila Assalamualaikum, automatik kita dah keluar. Ini bukan dalam solat kan? Yang ini. Tapi ada rupa solat. Sebab tu ada yang ulama' mengatakan batal. Kalau dah masa kita masih lagi dalam rupa solat, kita tak niat keluar, kita masih lagi tu, yang tu batal. Sebab tu nak kena tengok tu. Jadi walaupun ulama' tu pada pendapat tu doa, kita jangan buatlah. Makruh lah kan. Jadi kita masa kita nak berdoa, kita masih meletak kita dalam rupa semayang. Tu ada rupa semayang. Jadi kita masih lagi dalam menghadap Allah lagi. Jadi kita kena jaga adab dia, perbuatan dia. Jadi ulama' ada beza pendapat kat situ, kata dah lepas dah keluar dah semayang. Yang lain ni sunat apa? Sunat dalam semayang. Dia bukan sunat luar semayang tu. Sunat luar semayang nanti kita belajar yang wirid, zikir apa tu semua tu kan. Subhanallah, alhamdulillah. Yang niat keluar tadi kita dah dalam kedua. Kita dah niat keluar. Kan? Kita berpegang pada tu lah. Kita berpegang pada wajib. Wajib katakan. Wajib niat. Tapi kalau kita pegang ni bukan dalam semayang lah. Kalau kita niat, kita keluar semayang bila? Kalau kita salam kedua. Lepas salam yang kedua. Yang ini duduk dekat sunat hai'ah juga.
Tapi rupa dia semayang, jaga adab yang semayang, tetapi dia dah keluar semayang. Dia dah keluar dah, dia dah niat keluar. Walaupun salah, tak batal lah. Tak batal lah. Walaupun tiba-tiba dia cakap Melayu, tak batal lah semayang dia. Tapi perkara yang dalam rupa semayang ni kena jagalah adab dia. Adab dia kena cakap dalam, tak boleh selain pada bahasa Arab. Kena jagalah adab tu. Yang ketua dia tadi, Mak Tajawab tu. Apa dia? Katakan imam tu dia bagi kanan, kan? Dia tak bagi kiri. Tapi makmum nak bagi kiri. Boleh tak? Imam bagi kanan aja. Lepas tu dia dah habis. Dia pun tuai ni. Makmum sebab dia berpegang pada apa? Nak keluar kiri. Dia batal tak? Sebab dia apa? Lebih pada imam. Imam bagi kanan je, imam tak bagi kiri. Ataupun imam terkentut nak katakan. Imam dah terkentut, imam buat Assalamualaikum, habis. Dia sama Assalamualaikum, kiri tak. Sebab kalau kita ambil pada pendapat muktamad tadi, yang mana bila dia sebut Assalamualaikum, habis. Kita dengan imam dah putus tentang kewajipan, wajib ikut dia. Jadi kita pun bagi salam yang sebelah kiri. Kita pun raut muka, berdoa, apa yang semua tu, yang itu semua tak membatalkan sembahyang. Tak terikat dah. Imam dengan kita dah putus. Salam pertama adalah yang terikat ni dah. Selagi mim yang terakhir Assalamualaikum tu dia tak memberi hak mim yang terakhir tu Assalamualaikum, masih lagi kita dengan dia terikat. Walaupun dia tak bagi salam kedua, kita boleh bagi salam kedua. Boleh bagi salam yang kedua, kita boleh berdoa, kita boleh raut muka, kita boleh buat semua sunat-sunat dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Maryam.